Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Mac 2026, Sekolah Menengah Agama Datuk Syekh Muhammad Murtada telah mengadakan iftar jama'i pada peringkat sekolah. Selamat menonton. Bagaimanakah Ustaz merancang program ini supaya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, perancangan program ini dibuat lebih awal dengan kerjasama pihak pentadbir, guru-guru dan juga jawatankuasa pelajar. Kami membahagikan tugasan kepada beberapa bahagian seperti persiapan tempat, makanan, pengurusan murid dan atur cara majlis. Selain itu, saya juga mengadakan perbincangan dan penyelarasan supaya setiap perkara dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Apa perasaan Ustaz menjadi penyelaras program pada hari ini? Okey, secara peribadi saya berasa sangat bersyukur dan gembira kerana diberi peluang untuk menyelaras program yang penuh keberkatan ini. Walaupun ada cabaran dalam menguruskan program, tetapi melihat kerjasama daripada guru-guru dan keterujaan murid-murid menjadikan usaha ini dapat menjadi lebih bermakna. Apa harapan Ustaz kepada murid-murid yang menyertai program iftar jama'i pada hari ini? Okey, harapan saya selaku pendidik, semoga program ini dapat mengeratkan ukhuwah antara murid-murid dan guru-guru serta tetamu-tetamu yang akan hadir pada malam ini. Serta memberi pengalaman indah berbuka puasa bersama warga Semoza. Selain itu, saya juga berharap murid-murid dapat mengambil peluang untuk menghayati nilai Ramadan seperti kesyukuran, kebersamaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, soalan pertama, apakah perasaan Ustaz tentang program Ihya Ramadan pada tahun ini? Okey, baik soalan tu. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pihak warga sekolah Semoza yang menjayakan program Ihya Ramadan kita pada tahun ini. Perasaan saya rasa begitu terujalah dengan kebersamaan semua yang mengimarahkan program-program kita sepanjang Ramadan ni. Jadi saya rasa seronoklah dengan semua yang bersama-sama menjayakan program kita pada tahun ni. Apakah harapan Ustaz kepada pelajar-pelajar yang menyertai program iftar jama'i pada malam ini? Oh, iftar jama'i malam ni? Ya. Okey. Harapan saya untuk malam ni semua dapat hadir dan sama-sama kita menjayakan program malam ni dengan penuh optimum lah. Maksud penuh optimum tu dengan pengisian-pengisian mengimarahkan program malam-malam Ramadan ni dengan ibadah lah. Jadi pastikan semua hadir malam ni. Jangan ada tidak hadir kerana kita telah menyediakan macam-macam sajian untuk zahir dan batin. Okay. Baik, itu saja. Terima kasih Ustaz. Apa perasaan Ustaz tentang program pada malam ini? Perasaan saya untuk program pada malam ni iaitu kita tahu program malam ni adalah program iftar jama'i untuk kali yang pertama lah dalam bulan Ramadan kita. Jadi perasaan saya sangat excited lah. Sebab apa kita dapat berkumpul beramai-ramai untuk berbuka puasa bersama-sama. Apa harapan Ustaz kepada murid-murid yang menyertai program pada malam ini? Harapan saya lah terhadap majlis iftar untuk kali ini ialah yang pertama, pelajar-pelajar kita ni dapat mengeratkan tali silaturahim lah di antara pelajar dengan pelajar, pelajar yang bersama dengan guru dan guru dengan komuniti lain. Jadi yang kedua, saya harap pelajar dapat bersama-sama untuk menghayati bulan Ramadan
Dan kita juga bukan berbuka puasa saja, tapi kita sama-sama untuk mendirikan solat tarawih dan witir bersama-sama, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, seterusnya kita akan menginterview salah seorang wakil daripada perempuan. Hanan. Hai. Assalamualaikum Hanan. Salam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Baik. Apakah perasaan Hanan dapat berbuka dengan kawan-kawan pada iftar jama'i kali ini? Saya rasa sangat seronok lah sebab selalunya saya berbuka puasa di rumah dengan family. Jadi sekarang saya berbuka dengan kawan-kawan jadi lagi seronok sebab boleh merapatkan ukhuwah. Baik, untuk soalan kedua. Apa persiapan Hanan untuk datang ke majlis kita pada malam ini? Saya tak ada persiapan pun. Saya datang iftar untuk malam ni dengan hati yang terbuka dan reda dengan apa yang jadi malam ni. Baik, terima kasih Hanan.